Kau tahu tak kenapa logo Apple ni ada kena gigit? So cerita dia macam ni. Tahun 70-an, Steve Jobs hire mamat ni nama dia Rob Janoff untuk design logo Apple. Dia cakap senang je, jangan buat dia comel-comel, aku nak dia nampak as simple as possible. Itu je dia punya instruction bagi dekat Rob. So Rob ni dia buat kerja rumah. Dia perasan semua brand komputer zaman tu, semua logo dia berbentuk wordmark, tulisan sahaja. So Rob fikir untuk kita jadi lain daripada yang lain, kita kena pakai logo yang berbentuk icon ataupun pictography. So dia pilih literal meaning of the word apple, which is buah apple. Masalahnya bila dia buat logo Apple tanpa digigit ni, orang selalu ingat ini cherry. So before dia present benda ni, cadangkan untuk ada satu lekuk yang melambangkan kena gigit. Lepas tu dia letak 6 colour warna-warni sebab nak melambangkan Apple zaman tu dia ada color screen. So, zaman tu komputer semua hitam putih je. Tak cakap dia ni lain lah. Bila logo ni dah announce, orang semua ingat dia letak gigit tu sebab Apple byte. Dan kalau kita tengok ke dalam dunia komputer ni, byte ni mewakili unit size dalam memori. Contoh macam kilobyte, megabyte, gigabyte. So orang ingat Apple byte komputer. Tapi Rob cakap tak, benda ni bukan. It's just a happy coincidence dia cakap. So sebab itulah sebenarnya logo yang simple selalunya ada banyak layer of meaning yang kita tak tahu pun.